Hai, saya Kashfi. Bersama saya pada kali ini ialah dua murid kita iaitu Anaki dan Aina yang telah berjaya menghalang satu aktiviti yang tidak bermoral daripada berlaku di sekolah ini. Boleh awak terangkan apa sebenarnya yang telah berlaku? Hai, saya Anaki. Benda ni sudah berlaku pada minggu lepas. Saya dan kawan saya, Aina. Waktu tu kami berjalan di stor sukan sekolah. Aduh, macam mana ni? Aku kena dengan dia nanti. Nak tak nak, kena menang juga pusingan kali ni. Macam mana kalau aku sabotaj je? Langgar dia ke? Sorok kasut ke? Dia tak dapat main. Jap. Apa yang aku mengarut ni? Langgar? Nak kena tangkap dengan polis ke? Sorok kasut? Dia boleh pinjam kasut orang lain. Aduh, apalah aku ni? Aku ada idea. Anaki, setiap kali pula dia pandai main piano. Anaki, jom teman aku jap ambil barang kat stor sukan. Okey. Ada orang. Okey, macam ni. Benda simple je. Masa pertandingan tu, kau jangan bagi dia skor. Kau jangan bagi dia menang. Okey. Macam mana? Kau ni. Macam ni lah. Masa pertandingan tu, kau janganlah bagi skor. Masa dia nak skor tu, kau tiup je whistle. Lepas tu batalkan siapa dia dapat satu. Lepas tu, kau bagi aku point. Kan senang tu. Boleh tak? Tak boleh. Saya ni kan pengadil. Tak boleh buat macam tu. Salah tu. Kau ni. Betul ni tak boleh? Satu je. Betul, tak boleh. Betul ni tak boleh. Apa pula tak boleh? Boleh lah, kita kan kawan. Ni dah macam rasuah ni. Mana boleh macam ni? Kan, jangan dorang. Oi, apa korang buat ni? Kita tengah kelas sini. Betul tu. Kita tengah kelas sini. Okey, mula-mula sekali, ini bukan kelas. Kedua, itu bukan penyapu. Korang dengar apa yang korang cakap tadi. Korang tahu tak yang korang buat tadi tu sebenarnya rasuah? Mana ada, saya bagi dia coklat je. Tak, mana ada cakap rasuah. Coklat je pun. Korang tak tahu ni, rasuah ni bila korang bagi sesuatu untuk dapatkan apa yang korang nak. Kita orang dengar tadi. Awak bagi dia coklat sebab awak nak dia menyebelahi awak masa pertandingan nanti. Itulah namanya rasuah. Sini, biar aku tunjukkan apa yang akan terjadi kalau korang teruskan perbuatan ni. Cuba bayangkan apa yang akan terjadi pada pihak lawan awak. Dia akan balik ke rumah dalam keadaan sedih. Dia dah berlatih lama. Dia jujur tapi awak sabotaj semua usaha dia. Awak secara tak langsung dah bully dia secara mental. Cuba bayangkan awak menang. Lepas tu, pusingan seterusnya awak kalah teruk. Sebab awak sebenarnya tak layak pun menang. Apa pandangan orang lain terhadap awak? Orang akan pertikaikan awak. Semua orang takkan percayakan awak lagi. Nak macam tu? Sebaik saya tak ada apa-apa. Awak pun sama. Cuba bayangkan kalau awak terima rasuah tu. Lepas balik rumah nanti, mak ayah awak tanya, mana awak dapat surat tu? Apa awak nak jawab? Takkan nak menipu mak ayah awak? Masuk neraka tahu nanti. Dah lah terima rasuah. Menipu mak ayah lagi. Semua orang takkan percayakan awak lagi. Orang lain pun tak nak kawan dengan awak. Awak kena pulau. Duduk sorang-sorang sampai bila-bila. Nak macam tu? Nak? Tak nak. Maafkan kami. Kami takkan buat lagi. Bagus. Dah. Jom ikut kita orang jumpa cikgu disiplin. Wah, itu kisah yang sebenar. Terima kasih sebab sudi berkongsi dengan kami. Kawan-kawan yang menonton, ingat rasuah ni boleh merosakkan negara dan masyarakat tau. Jangan sesekali memberi dan menerima rasuah. Ingat, berdosa. Okeylah, itu saja untuk video kali ni. Jumpa lagi di video yang lain. Bye.